Member tak angkat pula. Pukul 1:30 dah siap. Esok nak kena bangun pagi. 1:30 ni. Geram tak? Hello, adab guys, welcome to Apik TV. Dah berapa lama dah aku tak buat video kan? Aku dah lama tak buat video panjang. So kali ni aku buat video panjang tapi video vlog. Ini vlog pertama aku dengan anak aku. Kita akan pergi ke Melaka, pergi Park Royal. So kita akan buat aktiviti-aktiviti sikit lah. Kita akan food hunting, apa makanan-makanan yang sedap dekat Melaka. Let's go. Hey, mama cikit, mama cikit. Mama cikit. Mama. Yang saya cakap tadi tu, kenapa perempuan dia kalau cakap dengan kawan kat luar kan, baik, lembut. Ui, lembut dia tu macam suara Siti Nurhaliza. Tapi bila sampai rumah, dia bercakap dengan suami dia macam cakap dengan musuh. Dengan kasar dia, jerit dia, garang dia. Sebab lelaki, bila dia balik kerja dia penat. Dia macam mengharapkan sesuatu yang happy lah dekat telinga dia ni, masuk telinga dia ni. Bukannya arahan macam majikan bagi arahan dekat pekerja macam tu lah, faham tak? Macam tak sweet, tak romantik lah. Kenapa perempuan macam tu? Okay, first mostly tau, sebab I banyak pergi beraya ke, memang akan jumpa perempuan macam ni. Okay, first I tanya dulu kat you, apa definisi sweet bagi you? You jawab dulu. I bagi soalan je, bagi soalan balik. You jawab dulu, apa definisi, I nak tahu sweet yang macam mana. Definisi sweet bagi you adalah yang macam mana? Macam mana? Adakah perempuan kena? Kau nak dengar aku cakap macam mana? Cakap lah. Sweet ni, dia macam bercakap yang lembut, suka berdemping, spend time sama-sama. Sweet komunikasi lah. Berkomunikasi. Kalau macam ada masalah apa kan, komunikasi bukan macam saling treatment ke benda. Lelaki dia nak senang settle je. Kalau macam time tu ada masalah, bincang-bincang habis. Kat situ je. Memang cut off lah. Itu definisi. Sebab lelaki ni, dia kalau ada masalah, dia boleh je buat macam toast mark. Macam tak apa berlaku kan. Lelaki boleh buat macam tu sebab dia memang tak suka ada masalah. Tapi kalau perempuan, sekali masalah masuk kan, kecil ni, dia besarkan saya besar. Kita cakap pasal keselesaan. Comfortable. Perempuan sebenarnya bukannya dia nak soft-soft pun dengan sesama perempuan. Sebab ada je yang perempuan-perempuan ni, diorang ni sebenarnya tak suka pun each other. Fake lah. Fake. Tapi mengaku pun. Tapi fake dengan perempuan lah, bukan nak fake dengan you. Tak lah. Apa I dengan you? Kita kan cakap pasal orang lain. Ya. Ni je semua tunjuk kat I je. Mana ada? Okay, sebab sekarang kita dah sampai kat Melaka. Kita makan dulu. Actually aku agak daripada Semenyi ke Melaka sejam lebih macam tu je. Sampai sejam tak sampai Sampai? Sejam lebih juga lah. So ni kita siapkan dulu budak kecil ni. Comel ni munak tomil. Macam jadi dia. So vlog kali ni dia bercampur sikit. Dia ada podcast, dia ada juga food hunting. So makanan food hunting kita, makanan pertama adalah asam pedas. Tak payah pergi Melaka lah kalau tak makan asam pedas kan. So makanan pertama kita asam pedas Pak Man. Dia ada kawan tau. Mana lah? Mana kawan dia? Dia ada kawan dah. Dia ada kawan. Tapi dia sombong. Sombong lah. Cakap hai. Baby comel. Apa? Dia kata baby comel. Ikan apa? Tinggi dia kan? Ni kita orang make up teruk dari pagi tadi ni. Tak makan-makan pun. Habis kau dengar tinggi dia? Aku ni pagi. Betul. Dia punya kan? Ni pagi kan? Ni pagi. Makan roti je kat dalam kereta ni. Kita makan pagi. Dah baik? Bagus. Banyak melu lah budak kecil ni. Hai. Penuh melu. Wek. Finally kita dah sampai untuk rehat. Aku tak boleh, aku kat atas kereta ni aku memang nak terlelap tu. Sebab tu lah tak ada video langsung kat atas kereta ni.
Weh, tak boleh weh, asam pedas kan. Jadi kalau kita makan sampai kenyang memang bapak ngantuk siap. Tada. Pokoknya Pamocha enjoy. Betul lah, boleh kata 5 star. Sebab bila kita masuk tu kan disambut tau. Ada orang sambut kita. Nice. Oh ni di lobby. Ambil gambar dia. Lain pun cantik ni. Sangat cantik. 3077. So. Wah. Okey, ni yang pertama. Demi toilet. Second toilet. Si. Selfie. Yo. Selfie. Selfie. Ha. Cik. Si betul. Oh, I tengah buat ni. Oh, okay. Betul. Oh. Okey, boleh baring kat sini. Kita boleh lepak-lepak kat sini kan. Oh. TV dia. Nice. Dan wow, balcony dia. Balcony dia boleh lepak boleh lepak kat sini dia. Alah, tapi dia punya view tak. Encingnya, ni jadi merempik ke ni? Pakai baju sweater Adidas ni. Kamu jadi merempik ke ni? Ada kapibara kat sini. Ada kapibara. Macam. Kita nak pergi kat swimming pool lah. Apa? Pergi kat swimming pool je. Pergi kat swimming pool aku nak tahu. Nak tengok. Jom. Kat swimming pool dia ada pelongsor. Belum masuk? Ya. Enggak. Dia ada udang butter, ada udang tepung, ada soto tepung, ada mengkarang, siakap, bakar. Mostly menu ni menu seafood. Memang sedap gila sebab ni kat rumah kita orang makan dengan ayam goreng. Sebab aku baru balik daripada ni night market tadi, menyelam pukul 1:30 dah siap. Esok nak kena bangun pagi. Tapi tak apa, disebabkan cuti ni pasal terlepak je. Ni boleh tak angkat pula. Apa benda dia tak angkat? Dia prank aku ke apa? Salahnya bilik diorang ni belah mana? Aku duk PM member aku ni, dia tak reply. Aku rasa kita dah salah jalan. Kita try call dia. Kat tengah ni. Seram tak?